Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dato' Dr. Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya inilah masalah saya ni. Bila kita nak bagi berucap, dia berucap yang terakhir sekali. Lepas tu yang ini cakap Abdul Wahab, ini cakap macam-macam, yang ini tadi dah ceramah sampai Palestin. Kau nak suruh aku cakap apa lagi ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil semua ucapan-ucapan sahabat saya ni masuk dalam handset saya. Betul. Hari ini tuan-tuan, saya datang ke sini bersama dengan kawan-kawan PAS, datang ke sini bukan nak main-main. Hari ini kita datang dekat sini bukan nak suka-suka saja. Hari ini kita datang kat sini, kita bagi mesej yang sangat jelas. Mesej apa? Mesej bahawa hari ini UMNO dan PAS boleh bersatu. Dan inilah yang dimahukan oleh semua orang Melayu kat tanah air kita. Tuan-tuan, saya kenal Wabi Afnan ni lama, cukup lama. Sejak saya jadi ketua pergerakan pemuda UMNO, saya berhubung dengan Wabi Afnan ni secara senyap, ada underground, ada atas langit, ada atas tanah, ada bawah air pun ada, atas motor pun ada. Sebab apa? Sebab saya punya niat satu saja. Niat saya satu saja. Saya nak satukan semula orang-orang Melayu di dalam Malaysia ni. InsyaAllah, amin. Tapi bila saya bercakap tentang nak menyatu padukan orang Melayu kita ini, saya tak pernah sentuh pun hak bangsa lain. Saya tak pernah sentuh pun hak orang Cina. Saya tak pernah sentuh pun hak orang India. Saya tak pernah lawan pun orang Cina. Saya tak pernah lawan orang India. Yang saya lawan adalah DAP. Yang saya lawan sungguh-sungguh adalah Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan saya lawan? Sebab apa? Bukan kita tak boleh husnuzon. Saya husnuzon nama. Kita bagi ruang, kita boleh bekerjasama. Tapi kita gariskan lain dia. Lain dia, kamu jangan sentuh agama kami, kamu jangan sentuh bangsa kami, kamu jangan sentuh raja-raja kami. Kalau kamu sentuh, tak kira kamu kawan atau kamu lawan, kami akan lawan kamu habis-habisan. Sebab itu tuan-tuan, saya konsisten. Saya bagi tahu saya duduk pegang jawatan bukan sebab saya nak UMNO itu menang semata-mata. Bukan sebab saya nak Barisan Nasional itu menang semata-mata. Tapi saya nak bila saya menang, bila kita menang, bukan soal parti saya menang, tetapi soal agama, bangsa dan raja-raja saya menang. Sebab itu saya kekal konsisten. Daripada tahun pertama, masa ketika tu baru duduk dengan Pakatan Harapan, Perhimpunan Agung UMNO, semua jemput, baik puteri, wanita dan juga UMNO Pusat jemput. Pakatan Harapan datang duduk dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tuan-tuan, fakta tidak pernah menipu. Pergerakan pemuda UMNO tak jemput pada ketika itu. Sebab apa? Kita kekal prinsip. Kamu nak kawan boleh, tapi kamu jangan masuk rumah saya terlebih dahulu. Biar saya kawan kamu, kenal kamu. Kalau kamu sungguh nak kawan dengan saya, baru saya kawan dengan kamu. Kalau kamu main-main nak kawan dengan saya, sorry, tak ada ruang untuk kamu dalam rumah saya. Sebab tu tuan-tuan, bila saya lawan JP, saya lawan sungguh-sungguh. Dia cakap saya apa? Saya cakap saya perkauman. Dia kata saya resis. Dia kata Dr. Ahmad ni resis. Apa yang saya buat resis? Cuba bagi tahu saya. Cuba bagi tahu saya hari ini apa yang saya buat resis. Adakah saya pertahankan kalimah Allah yang dicatat dekat stokin tu resis? Tidak. Saya nak tanya tuan-tuan dekat depan saya,
Kalimah Allah ni, kalau ada ayat Quran jatuh dekat lantai, kita ambil, kita cium, kita letak tempat paling tinggi, betul atau tidak? Sebab apa? Itu kita menjaga kesucian kalimah Allah tu. Apa perasaan tuan-tuan apabila kalimah Allah yang kita sanjung orang free letak dekat stoking? Apa perasaan tuan-tuan? Jadi saya bawa perasaan tuan-tuan, saya sertakan dengan tindakan saya. Apa yang saya cakap, saya tak marah orang Cina, saya tak marah orang India. Yang saya marah KK Mat, yang saya minta boykot KK Mat. Tapi apa yang DAP cakap? Apa yang DAP bagi tahu? Oh, ini budak banyak resis tu. Sebab apa? Mau boykot KK Mat. Apa pasal aku tak boleh boykot KK Mat pula? Apa pasal tak boleh boykot KK Mat pula? Akhirnya satu Malaysia boykot KK Mat. Kita tengok bos KK Mat menangis-nangis Melayu untuk tak minta jangan boykot. Betul atau tidak? Sebab tu from that woman, bak kata orang Linggi. Orang Linggi ni international. Nan, kalau kat Linggi ni boleh cakap bahasa Inggeris, no worries. Dia will understand you, brother. Sebab apa? Sebab itu dia tengok apabila orang kita ini bersatu, apa pun agenda mereka tak boleh jadi. Apa pun mereka nak buat tak boleh lepas. Sebab apa? Sebab kita sama-sama satu hati ketika itu. Jadi bila saya lawan, adakah KK Mat itu Cina? Tidak. Adakah KK Mat itu Melayu? Tidak. Adakah KK Mat itu India? Tidak. KK Mat itu KK Mat lah. Tapi yang cuba membesar-besarkan, yang kata saya resis ni siapa? Siapa? Tak apalah, saya kata kamu nak cakap saya resis, kamu cakap lah, saya tak peduli. Lepas tu yang kedua, isu bendera. Isu bendera ni tuan-tuan, bendera ni, bendera negara kita yang kita gantung, yang kita sanjung letak paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab itulah kehormatan kita, betul atau tidak? Tapi kalau ada orang yang sengaja gantung bendera secara terbalik, kibarkan secara terbalik, minta orang rekod, tuan-tuan rasa dia jaga ke marah tuan-tuan? Tuan-tuan rasa marah tuan-tuan tercabar atau tidak? Yang saya marah ketika itu adalah individu tersebut. Bukan saya marah Cina, bukan saya marah India. Tapi siapa yang terpaling konon-kononnya pejuang ketika itu? DAP cabar saya datang Pulau Pinang. Saya cabar Dr. Akmal datang Pulau Pinang, kita nak bagi bendera. Saya datang, jangan cabar orang Melayu. Aku ni pantang kau cabar. Aku datang, kita datang, dia lari pula. Lepas tu dia bawa pula kita ke mahkamah. Tuan-tuan, kalau bendera tu, bendera yang kita sanjung, dia diperolok-olokkan secara sengaja, maksudnya sikit pun dia tak hormat pada negara kita. Kalau orang tak hormat pada negara kita, perlukah kita hormat pada dia? Perlukah kita hormat pada dia? Sebab tu hari ni, bila lepas Belang Raya Johor, ingat lagi tak on beritahu, saya tak nak duduk satu meja dengan JT, ingat atau tidak? Tapi lepas on keluarkan kenyataan tu, dia kata apa? Oh, ini on nak banyak resis. Sejak bila JP ni bangsa? Sejak bila JP ni bangsa? Sejak bila JP ni bangsa Cina? JP ni hanyalah alat boneka hati saja. Sebab tu hari ni saya kata, hari ni Linggi sangat bersejarah. Linggi ini adalah menjadi titik sejarah, sejarah kepada orang Melayu dalam tanah air kita. Apabila dah lama dah orang Melayu di tingkat bawah ni bagi tahu, satu kala UMNO dengan PAS ni, satu kala UMNO dan PAS ni, akhirnya di bumi Linggi ni penyatuan UMNO dan PAS itu terjadi. Tanya pada orang ini. Tuan-tuan, saya nak bagi amaran kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Malaysia. Amaran saya jelas. Kalau saya bercakap, kalau kita nak bercakap tentang bangsa Melayu,
kalau kita nak bercakap tentang orang Islam, kalau kita nak bercakap mempertahankan gaja-gaja, kalau itu kamu anggap basis, kalau itu kamu anggap menyalahi undang-undang, maka tangkap saya dan semua orang dekat sini. Setuju atau tidak? Ini amaran saya kepada kerajaan yang ada hari ini. Kalau saya bercakap tentang orang Melayu ini satu kesalahan, dah hilang suara tu. Kalau tak cukup air sungai kita masuk ni. Buaya dah. Dia cakap lagi semacam ni. Saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kerajaan, termasuklah menteri DAP yang tak letak jawatan sampai hari ini tu. Saya nak bagi tahu kamu, kalau saya dan kawan-kawan saya bercakap tentang bangsa Melayu, bercakap tentang agama Islam, bercakap tentang mempertahankan gaja-gaja adalah satu kesalahan, saya rela kena tangkap. Tangkap saya. Tangkaplah saya. Jangan main-main. Sebab apa? Saya nak bagi tahu, yang saya bercakap ini bukan suara Akmal Saleh seorang. Yang saya lontarkan ini adalah suara majoriti orang Melayu dalam tanah air kita ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, itu beza apabila saya menyatakan di peringkat awal, orang Melayu ini kena bersatu. Kalau orang Melayu ini tak bersatu, walaupun kita ini 70%, tetapi kalau kita ditarik-tarikkan kepada 3 dan 4 bahagian, maka walaupun kita ni 70%, bila dipecahkan kita boleh jadi minoriti. Setuju atau tidak? Setuju. Sebab tu hari ni kenapa saya nak beritahu, kalau nak pilih pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang berani bawa suara kita, yang berani sanggup mempertahankan hak kita. Yang bukan pemimpin, yang bukanlah kita nak pilih pemimpin yang boneka semata-mata. Kita tak nak pemimpin yang boneka. Kita tak nak pemimpin dia kamu berkuasa tetapi kamu dikawal oleh orang lain. Kita nak pemimpin yang berani bercakap tentang orang Melayu, yang berani bercakap tentang agama Islam, yang berani bercakap mempertahankan gaja-gaja kita. Apa jadi dekat Selangor? Tadi sahabat saya beritahu, apabila Tuanku Sultan Selangor titah jangan bela babi dekat kawasan orang Melayu. Tuanku titah jangan bela babi dekat kawasan orang Melayu. Bukan tuanku titah jangan makan babi. Salah ke kalau salah ke tuanku titah tu, salah ke? Tak salah betul. Sebagai orang Melayu saya nak tanya, bukan orang Melayu lah, sebagai rakyat Malaysia, kalau tuanku Sultan titah, selagi tak ikrar titah itu tak salah undang-undang, tak salah agama, perlu ke kita akur? Perlu ke kita akur? Wajib kita akur, betul atau tidak? Sebab apa? Sebab kita hormat. Tapi ada pemimpin DAP di Selangor bercakap dalam Dewan seolah-olah nak mencabar titah Tuanku Sultan. Kalau seorang tak apa je, kalau seorang dia seorang mungkin tak apalah, dia biarlah dia seorang. Tapi ramai pemimpin lain, pemimpin-pemimpin mereka ni yang backup. Apabila titah Tuanku Sultan diperhentikan begitu saja, sampai Tuanku Sultan kena buat kenyataan full stop. Takkan kita nak biarkan raja kita macam ni, tuan-tuan. Sebab apa mereka boleh buat? Sebab mereka tahu bahawa hari ini mereka berkuasa. Sebab apa? Kerana apa mereka berkuasa? Jangan salahkan orang lain. Mereka berkuasa tu disebabkan kesalahan kita berpecah belah. Disebabkan kita berpecah belah, sebab itu kita bagi mereka berkuasa. Maka di Linggih, saya nak minta baik orang PAS, baik orang UMNO, baik orang Wawasan, baik orang Pakatan Harapan, baik orang apa pun partinya, hari ini kita tak mampu untuk berpecah belah. Kita tak mampu untuk berpecah belah. Hari ini Pilihan Raya Negeri Sembilan
Bukan lagi soal UMNO, bukan lagi soal PAS, bukan lagi soal Perikatan Nasional. Hari ini Pilihan Raya Negeri Sembilan adalah soal orang kita nak bagi tahu kepada kerajaan, kamu kena dengar suara majoriti kaum yang berada dekat dalam ini. Setuju atau tidak? Kamu jangan main-main dengan isu yang paling sensitif dalam negara kita ini. Setuju atau tidak? Kalau kamu main-main, InsyaAllah satu hari bulan ini orang Negeri Sembilan akan buang kamu daripada kerajaan Negeri Sembilan ini. Tuan-tuan, ini bukan soal UMNO nak menang, PAS nak menang, tak ada lagi dah. Ini soal bagaimana kita nak satu padukan orang kita. Kita nak ini soal bagaimana kita nak menyatu padukan orang Melayu kita. Saya nak tanya tuan-tuan, salah ke kita nak satu padukan bangsa Melayu kita ni? Tak salah. Tak pernah salah pun, sebab saya nak bagi jaminan. Kalau orang Melayu ini bersatu, orang Melayu tak pernah ambil hak orang Cina, orang Melayu tak pernah ambil hak orang India. Setuju atau tidak? Ini ada kawan kita Satya, orang India, boleh duduk dengan kita. Kita tak pernah ambil hak dia. Sebab sebelum ni dah ada bukti. Dah ada bukti. Apabila orang Melayu bersatu, kita tak pernah ambil hak orang lain. Kita tak pernah ambil hak lain. Tapi bila mereka berkuasa, UEC pun nak diiktiraf ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu. Betul, dulu dalam Barisan Nasional memang ada manifesto kita nak iktiraf UEC. Betul, saya tak nafikan. Dalam PAS pun ada ketika dulu. Tapi ada kita buat ke? Adakah kita buat? Kita tak buat. Tapi hari ini mereka tunjukkan kepada semua orang Melayu. Menteri buat kenyataan, saya akan jumpa Perdana Menteri untuk minta kerajaan iktiraf UEC. Ini kepala otak engkau. Bila dia cakap secara terbuka, sakit tak hati kita? Sakit tak hati kita? Lagi sakit UEC hari ini diiktiraf. Tuan-tuan, baru hari tu saya tengok tiba-tiba dengan komen keluarkan IC dia. Dia bagi tahu bahawa dia rupanya warga negara Malaysia. Alhamdulillah. Baru saya tahu dia sebenarnya warga negara Malaysia. Tanyalah dengan komen rupanya warga negara Malaysia. Tapi kalau warga negara Malaysia, perkara pertama, hormatlah sistem pendidikan negara. Hormat sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan negara ni satu aja. Janganlah nak buat tambah UEC pula. Bak nak kempen, nak ambil undi orang, pandai saya warga negara Malaysia bukan pendatang. Tapi bila kamu ada kuasa, kamu cuba nak bawa masuk UEC. Sebab tu saya kata, kita tak boleh percaya dengan orang. Dah lah janji pun dia hancingkan kita. Orang Linggi saya nak tanya, kalau nak masuk daripada Kuala Lumpur, balik dari Kuala Lumpur, nak masuk Linggi, masuk tol mana? Pedas Linggi. Pedas Linggi Dengar kata Pedas Linggi tu dah percuma ya 4 tahun lepas, tidak 3 tahun lepas. Bayar lagi. Tak. PMS bukan orang macam tu. PMS orang yang menunaikan janji. Saya ulang sekali lagi. Ulang. Nama saya Anwar Ibrahim. Kalau saya cakap saya tunai, dia kata. Betul tak dia cakap begitu kan? Dulu masa kempen saya ingat lagi. Masa tu PAS sama dengan orang ni. Masa kempen dia bukan PAS cakap, dia yang cakap. Kalau saya berkuasa, kita akan hapuskan tol ni. Betul atau tidak? Betul. Jadi hapus ke tak hapus? Hapus ke tak hapus? Tak hapus juga? Bayar pula. Saya ingat lagi. Ada satu klip saya tengok. Dia kata apa? Saya kalau jadi Perdana Menteri, saya panggil ini TND. Kamu datang minum teh dengan saya. Saya bagi kamu 1 minggu, kamu mesti turunkan ini bil elektrik. Saya nak buat syukur. Alhamdulillah bila PMS dah menang, bil elektrik kita dah murah sekarang. Betul atau tidak? Bukan
tuan-tuan cuba tengok bil elektrik naik ke tidak? Habis bila PMS naik kata bil elektrik turun, tapi kenapa bila PMS naik bil elektrik pun naik? Maka kita kena bagi tahu kalau kita turunkan PMS, insyaAllah bil elektrik akan turun nanti. Dulu dia cakap turun Najib, turun Najib, lepas tu insyaAllah turun harga barang. Rupanya bila turun Najib, Anwar naik, harga barang lagi naik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata, kalau yang dia janji, bukan saya janji, bukan YB Afnan yang janji, dia yang janji nak apostol. PT-PT ni dah percuma. Ada bayar lagi. Ada bayar lagi. Takkanlah. Takkanlah. Sebab yang berjuang PT-PT tu dah jadi timbalan menteri. Masih bayar lagi ya? Masih. Saya tekan bayar lagi. Tak bayar, tak bayar kena saman pula. Allahu Akbar. Jadi kena kencing ke semua ni ya? Mancing ke semua ni ya? Ada yang nak pilih ke tidak ni? Nak pilih Pakatan Harapan ke tidak ni? Nak pilih ke tidak? Sebab apa? Dia janji pun tak tunai. Hari ni dia tabur lagi janji. Saya nak tanya sekali lagi. Nak tanya sekali lagi. Sebab audition, Linggi dalam audition betul? Linggi dalam audition betul? Saya nak tanya orang Linggi, orang audition, banyak tak perubahan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ahli parlimen audition? Apa sekarang? Apa kedaung? Sebab saya tengok hari tu ada gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim kutip sampah dekat tepi tu. Itu wayang Takkanlah tak ada perubahan apa-apa. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni guna Tuhan lah. Tak ada ke? Tak ada. Tak ada langsung. Saya tak percaya. Saya percaya Anwar Ibrahim, saya tak percaya tuan-tuan. Sebab Anwar Ibrahim tak menang menipu. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak percaya. Tuan-tuan tak ada, betul tak ada. Tak apalah, yang saya pasti masa kat tangan tu ada sampah, itulah sampah yang telah dibuang kat situ. Dan akhirnya dia pun lari daripada audition. Digantikan pula hari ni ahli parlimen audition yang nak bertanding dekat Linggi. Jadi tuan-tuan, dah tahu tak apa nak buat? Satu hari bulan ni dah tahu tak apa nak buat? Tahu atau tidak? Nak undi calon nombor berapa? Calon nombor berapa? Yang itu yang mengundi satu hari bulan. Yang nak mengundi awal, abang-abang polis, abang-abang askar. Saya nak bagi tahu abang-abang polis, abang-abang askar, keluarga-keluarga abang askar, keluarga-keluarga abang polis, selamat mengundi. Selamat mengundi. Abang polis, abang askar, undi itu hak abang polis dan abang askar. Abang polis boleh undi siapa-siapa abang polis nak. Walaupun kalau ada tekanan ke, ada orang minta kena undi ke, abang polis fikirlah, undi itu hak abang polis. Dan yang paling penting, saya nak beritahu abang polis dan abang askar, kalau abang polis dan abang askar tak undi Perikatan Nasional dan tak undi Barisan Nasional pun tak apa. Sebab apa? Kami tak akan bangangkan abang askar. Sebab kami tahu abang askar kita dah berkorban untuk kita. Abang askar kita duduk dalam hutan ketika kita senang lenang duduk dekat rumah. Abang askar kita ni turun duduk kat sepandan ketika kita sambut raya dengan keluarga kita. Abang askar ni hilang ni masa pun korbankan mata-mata untuk kita senang dekat sini. Tak apa, kami hormat undi abang askar. Sumpah kami tak cakap abang askar bangang, jangan risau. Sumpah, sebab kami hargai abang-abang askar. Abang askar kalau undi Pakatan Harapan pun kami tak cakap pun abang askar bangang. Jangan risau. Tolong jangan risau abang-abang askar. Sebab apa? Ada orang cakap tu fitnah pula. Lepas tu saya kata kalau fitnah, samanlah.
Sampai hari ini tak saman. Betul tak? Kata fitnah saman lah. Sampai hari ini tak saman. Maksudnya apa, betul atau tidak? Betul. Tuan-tuan yang cakap betul, bukan saya. Jadi tuan-tuan, saya minta satu hari bulan ni kita berikan satu mesej yang jelas kepada Pakatan Harapan. Mesej dia bahawa rakyat sudah tidak mahu kamu menjadi kerajaan lagi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Lepas tu tadi saya cakap dengan Datuk Faizal, belah sana Melaka, tengok bendera kita ni sampai separuh je. Sebab itulah sepadan Negeri Sembilan. Jadi jangan pening-pening kepala. Monang satu hari bulan nanti, bendera ni alih je belah sana. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Lepas menang di Negeri Melaka tu, insyaAllah bendera tu kekal kat situ. Kita hantar dekat Putrajaya. InsyaAllah kita rampas kembali Putrajaya nanti, insyaAllah. Ibu-ibu ayah, adik-adik, dah lama kita mahukan orang Melayu ini bersatu, betul? Dah lama kita mahukan orang Melayu ni duduk semeja, betul? Hari ini dah sampai masanya. Alhamdulillah. Hari ini dah sampai masanya. Maka jangan sia-siakan peluang yang kita ada. Peluang dah dapat. Orang Melayu dah ada ruang dan peluang untuk bersatu. Maka kita tunjukkan kepada mereka kekuatan, kesepaduan. Apabila orang Melayu bersatu, InsyaAllah kita akan lawan kamu habis-habisan. Rampas kerajaan Negeri Sembilan ini, insyaAllah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mau bincang? Mau bincang? Mau sampai? Kira Nan, ni dah habis ni kita mengucap ni. Saya tuan-tuan, saya tak minta banyak. Saya tak minta banyak. Saya minta biarlah kesepaduan kita ini berterusan sehingga Amin. anak cucu InsyaAllah, kita amin. itu. Jangan gaduh-gaduh lagi. Jangan gaduh-gaduh. Saya nak beritahu orang dia senang. Saya ni tak pernah pun pukul dan juga bantai Rabiah Afnan. Sebab kalau saya tak puas hati, saya mesej terus je. Nan, ni aku masalah ni Nan. Sebab saya tahu kalau dua pemimpin pemuda Melayu bergaduh, teruk kisah ni. Kepentingan saya, kepentingan Rabiah Afnan bukan soal parti. Parti nombor 2. Kepentingan kami adalah agama, bangsa dan juga tanah air. Sebab tu hari ini saya percaya dalam di kalangan kita ada orang Pakatan Harapan. Saya tak salahkan tuan-tuan pergi sokong Pakatan Harapan. Tapi kalau nak undi, pastikan undi itu adalah suara kita. Undi itu suara kita. Undi itu suara kita. Maka gunakan ruang dan peluang suara kita itu untuk undi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pada satu hari bulan ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Orang yang beri saya nak bagi tahu dekat Sabah, JP kosong. Pakatan Harapan tinggal 1. Dekat Johor, alhamdulillah kita ambil 48, tinggalkan dia 6 saja. 6 Tinggal 8 saja. Sebab dah lupa dah Johor. InsyaAllah satu Malaysia ni tengah berharap kepada orang Negeri Sembilan. Orang Melaka berharap, orang Johor berharap, orang Sarawak Sabah berharap, orang Utara berharap, orang Pantai Timur berharap agar keputusan yang sama juga akan berlaku di Negeri Sembilan ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tinggi uji calon nombor 2. Calon nombor 2. Calon nombor 2. Tonton bangun. Bangun. Lah, tak ada bangun tu dah habis tu. Bangun. Bila saya sebut Perikatan, jawab. Barisan. Nan, saya nak beritahu ni first time saya cakap Perikatan Nasional tau. Boleh Bila saya akan sebut Negeri, Monang. Boleh? Okey, boleh? Barisan Nasional. Perikatan Nasional. Negeri, Monang.
kuat. Kamu rekod. Kita nak tunjukkan. Hari ni kita ramai sampai atas jambatan orang ada. Orang jambatan, bangun sekali. Barisan Perikatan Nagoi Abidang Abid Sampan Salam nombor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Baik, pastinya kita ingin satu hari bulan nanti calon kita N32 Linggi Dr. Faizal menang. Kita pastikan Tok Min kekal sebagai mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. InsyaAllah. Baik, saya